Follow je semua tempat dia bagi tahu dah macam ni, macam tu, tak payah fikir. Otak ni boleh tinggal aja rasanya. Semua dia orang siapkan. Okay, bila sampai dekat flight, kita dah tahu hotel. Walaupun saya single kali ni, memang 3 kali single, tapi saya dapat bilik see-through toilet dia. Kita privacy kan je lah, kesian member kan. Okay, so itu yang best. Hotel 5 bintang, 1 malam 1,000, 4 malam 4,000. Kalau agak-agak pergi sendiri, pilih ke yang 1,000 tu? Tak, tapi bersama dengan Elkan, tak payah fikir, memang 5 star. Lepas tu, makan. Semua orang dah cakap dah, tak sempat lapar. Bila, ni satu benda semua orang kena dengar betul-betul sebab benda ni terkena dekat saya juga. Bila kita fight Zian, datang Beijing, kita cakap apa? Apa sah Cina lagi mentor. Tetapi hari ni saya nak bagi tahu, Zian dan juga Beijing, dua-dua negeri tu berbeza. Tak ada persamaan langsung. Walaupun Cina, tapi culture dia, makanan dia semuanya berbeza. Tak sama. Pengalaman dia pun tak sama. Macam mana Zian lain, Beijing pun lain. So, saya percaya Yunnan pun pasti lain punya. Tak berani dah cakap apa sah mentor Beijing, Cina lagi. Tak. Sebab sangat-sangat berbeza. Dan juga pengalaman jalan-jalan ni, ini juga adalah first time dekat kita punya tempat makan santapan diraja. First time. Zian pakai baju Cina juga, tapi tak jadi Cina. Tapi kali ni jadi sikit lah. Macam tu. Baju, okay, makan yang itulah. Gundik-gundik datang, hantar makanan, tak sempat habis. Ada habis orang kutip. Pengalaman yang sangat best. Bersama dengan tim, bersama dengan downline. Tanya kepada Karunisa, percutian yang kedua. Okay, ini adalah betul. Percutian ke luar negara ni adalah momen-momen kita bersama dengan mentor. Tak sama macam pergi lepas meeting pergi M&M dekat kedai mamak. Tak sama guys. Luar negara berbeza. Makan dia, jalan dia, semuanya berbeza. Okay, yang paling-paling saya nak cerita adalah ni, di tembok Cina ni. Apa yang saya dapat bila saya sampai dekat sini dia bagi perjalanan dia sama macam kita dekat Elkan. Mula-mula dia sediakan kabel car. Kabel car tu lain lah, sikit je. Kita panjat tu banyak lah. 8 kilometer tau. Memang yang kita panjat tu, kabel car tu sikit je. Macam tu lah dekat Elkan. Mula-mula kita buat Elkan, akan ada orang bawa kita. Macam kabel car tu. Dia bawa kita dulu, teman kita dulu. Macam itulah mentor kita buat bila kita buat bisnes Elkan. Bila sampai dekat tempat kita nak mula mendaki, dia bagi kita tangga dulu yang senang, naik tangga. Ada pemegang tangga untuk kita daki. Curam sangat-sangat curam. Yang saya dapat juga kat situ, mentor tunggu dekat atas. Mentor, kalau papi dekat bawah, Abang Syarul kat atas, Coach Shakira, Sifat Ari tunggu. Cepat Hanani, langkah tolak. Ada orang yang sentiasa tolak. Naik, sikit lagi. Macam itulah dekat Elkan. Kita perlukan mentor-mentor yang tolak kita, tarik kita, tunggu kita, push kita. Itulah yang saya dapat. Dan kita boleh sideline juga. Ada yang menjerit, Kak Hanani, cepat, sikit lagi. Itulah benda-benda yang kita perlukan dan saya dapat dekat situ. Okay? Dan bila kita sampai dekat atas, kami sampai dekat puncak. Tadi dengar ada orang separuh kan? Kami sampai dekat puncak. Kami sampai dekat atas sekali. Cameraman sampai atas tu. Tak, orang lain kan tak sampai, kita orang je. So cameraman tak ambil gambar kita orang je lah. Ramai-ramai kat sini kan. So gambar yang sangat cantik. Dan bila kita turun daripada tembok Cina tu, kita turun dengan kesenyum. Senyum gila. Tak tahu nak cerita macam mana. Happynya dah sampai dekat atas dan turun secara perlahan-lahan. Macam tu lah saya percaya bila dekat Elkan, kita dah capai ke puncak tu, kita akan senyum sahaja. Itulah benda yang saya dapat daripada tembok Cina. Yang itu yang saya dapat. Perlu mentor. Kalau macam Cikgu Yvonne cakap, anda rasa anda hebat buat bisnes Elkan, tak. Kalau tak ada mentor, tak ada orang yang bimbing, yang bantu, yang bagi semangat. Walaupun kadang nampak macam tak ada function, tapi sebenarnya ada. Kalau tak ada dia, aku tak sampai dekat Elkan. Itulah yang saya dapat dekat tembok Cina. So, Yunnan lagi gila kau liau. Hari-hari mentor hantar gambar, video. Ya Allah, rasa macam tak nak buka, ketutup auto tu. Tapi tak boleh. Kena buka, kena pergi Yunnan. Pasti berbeza lain macam, luar biasa punya. Doakan dapat bawa husband. Perlahan sikit cakap. Okay, itu saja perkongsian saya. Terima